Betul sangat. Dalam pantang minum susu Rizky, insya-Allah jadi milk booster. Susu badan jadi meriah, baby pun kenyang. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sebab dalam susu Rizky ni mengandungi madu, habatus sauda, kurma, apa lagi? Susu kambing tu sendiri pun banyak sangat manfaat dia. Okey, delima semua ada dalam susu Rizky ni. Okey, selain susu Rizky ni untuk milk booster, untuk penjagaan kulit, rambut tu dari kandungan ni daun zaitun. Sangat-sangat best untuk menjaga kecantikan kulit dan juga kesihatan rambut. Daun zaitun tu, ya betul, sebab daun zaitun ni dia tinggi antioksidan. Okey, jadi alhamdulillah sangat banyak feedback susu Rizky yang kami dapat sejak 2014 susu Rizky ni keluar sampailah sekarang. Okey, dan untuk you all juga terima kasih kerana sentiasa sudi share feedback dengan kami.